Melayu ni banyak pesen. Dia ada Melayu jati, Melayu kacukan. Apa beza Melayu jati dengan Melayu kacukan? Melayu jati dengan Melayu kacukan, bezanya duduk pada hidung. Contoh rabalah hidung sendiri. Siapa yang hidungnya ada batang dekat sini, kacukan. Siapa yang hidungnya umpama jambu madu di belah dua, jatilah tu. Pakai spek, melorot je spek. Original Melayu. Kalau tergantung hidung tu, spicy, bukan original. Cek balik nenek moyang. Malbari, Palikat, Pakistani, Said Hadramaut, India Mari, semua cek. Asal boleh gantung enga, kacukan. Itu yang basicnya lah, nak kenal Melayu tak Melayu. Yang original tak original. Tapi umumnya kalau di Malaysia ini, apa saja yang bernuansa Nusantara adalah Melayu. Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Meneling, Minangkabau, Rawa, Johor Riau, semuanya Melayu. Semuanya Melayu. Tapi beberapa orang di kalangan kita yang kenal. Tuan-tuan orang Negeri Sembilan. InsyaAllah kalau lu cek balik asal Pagaruyuang semuanya. Pagaruyuang adalah dia punya suku-suku dia ikut putri Reno, putri ini, putri putih itu, putih ini macam-macam. Tapi berapa orang yang kita ni kenal, yalah kalau nak hafal suku-suku kita ikut perut, ikut menteri, ikut apa tu panjang cerita lah. Selain daripada puak kita saja, berapa orang yang kenal? Tak kenal. Orang Minangkabau tak kenal orang Jawa. Jawa. Sini ada Jawa. Saya bukan Jawa. Tapi kita kena kenal Jawa. Ono Coroko, Doto Solo, Podo Joengo. Banyumas, Magelen. Dia ada, saya pun tak apa ingat semua lah. Dia ada suku-suku dia juga. Magelen lain. Banyumas lain. Lain perangai-perangai dia. Bugis lain. Agak-agak reba, Memaning, Silaung, Bajeji, Madaceng, Muar. Semua ada cara masing-masing. Dengan kita, kalau sama sendiri pun tak kenal, macam mana? Ramah apa begitu? Bugis pun tak kenal. Sama juga macam Melayu Negeri Sembilan. Kenal atau tidak Melayu Melaka? Kenal atau tidak perangai Melayu Kelantan? Perangai atau tidak Melayu Pahang? Beza-beza. Melayu Pahang lain. Ramah, tamah, baik. Dia memang orang Pahang baik-baik. Memang orang Pahang baik apa? Orang luar datang, kami bagi tanah 10 ekar seorang. Jangan main-main. Free bagi. Ya, nak lawan komunis tu cara dulu. Bagi tanah 10 ekar.